Siapa cakap dalam gearbox auto tak ada clutch? Ada je lah clutch. Ini CVT yang datang daripada sebuah Honda lagi. Jadi tuan-tuan, hari ni saya nak cerita pasal clutch. Orang kata dalam auto tak ada clutch, kan? Ada je clutch. Apa dah tak ada clutch? Macam ni. Ni. Ini adalah set clutch. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ini adalah set clutch yang ada dalam gearbox auto. So clutch ni macam kita tahulah, dia punya fungsi untuk bagi geseran dalam sistem gearbox tu supaya kita punya kereta boleh generate force untuk kita bergerak, kan? Okey, benda ni bukannya dia tak rosak, dia rosak juga. Biasanya benda-benda macam ni dia akan rosak bila dia dah start terbakar. Terbakar tu banyak sebab lah. Mungkin sebab kita lambat tukar minyak gear ataupun cara pembawaan kita, kan, yang akan menyebabkan clutch ni habis, rata, dia dah licin ataupun dia terbakar, dia jadi hitam. Clutch ni juga dia ada pantang dia lah sebenarnya. Kalau kita perasan, kan, kereta-kereta yang pernah tenggelam dalam banjir tu, pernah lalu air, kan, air masuk dalam dia punya sistem gearbox ataupun kereta tu terendam disebabkan banjir, memang besar lah belanja dia untuk kita repair balik benda tu, kan. Pantang clutch adalah kena air. Walaupun sikit kena air, benda ni kita dah consider tak boleh pakai. Jadi kena jaga-jaga juga tu, jangan main redah je air. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan, tak tahu nak repair dekat mana, nak servis, nak check up, boleh datang ke Transportec Automotive Seri Shah Alam ni. Kita memang buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang masalah, boleh klik link di bio, boleh bertanya dekat situ. Dan jangan lupa follow Mechanic Transmission. Jumpa lagi. Bye-bye.